untuk anak special needs. Okey, yang pertama sekali, anak special needs ni masalah utama dia kalau kita bawa dia testing, semua anak-anak special especially autistic disorder lah. Jadi kita bawa dia testing, hantar ke Jerman ke US ke, kita akan nampak yang paling major masalah sebenar adalah heavy metals toxicity. So be it aluminium, mercury dan macam-macam lagi. So kalau kita akan nampak paling banyak sekali biasanya aluminium. Kita jangan persoalkan dari mana dia datang, tapi macam mana kita nak keluarkan. Sebab tu ramai budak autistik kaki dia lemah, jalan asyik jatuh, lambat nak berjalan. Anak special lain pun kita nampak dia asyik terlantar sebab because of this heavy metal toxicity, badan dia lemah, otak jadi lemah. So apa-apa nutrisi yang kita makan, bila heavy metals banyak dalam badan, dia takkan diserap langsung. Sebab AL tu, kalau kita tengok cycle biologi badan kita, aluminium tu dia akan block terus channel untuk bercakap, channel untuk berjalan, channel untuk dapatkan nutrisi. Dia akan block terus this aluminium. Sangat-sangat jahat So spirulina yang paling best, Dr. Su selalu cerita macam mana dia akan bind dekat heavy metal dalam badan kita dan bawa keluar. Tak semua yang boleh detox bawa keluar dari badan. Kebanyakan agent detox mahal lah macam mana pun, Aspena spend 10,000 untuk anak, dia hanya akan keluarkan daripada sel je. Dia jentik keluar, ting, tapi dia duduk dalam darah. Dia pergilah singgah kat mana pula. Tapi untuk spirulina ni dia boleh ambil, lepas tu dia terus buang dari badan keluar. Dia bind, bawa keluar. So sebab tu kalau macam Yasir 2 tahun belum boleh berjalan, dia boleh berjalan selepas 3 minggu ambil spirulina. Sebab apa? Sebab kita nampak dia punya mekanisme buang toksin, heavy metals dan toksin keluar. So anak kita pun start boleh menerima nutrisi. So kita akan nampak anak special needs ni daripada dada kecil, badan kurus, kecil, tulang macam tinggal rangka, dia akan start macam tembam sikit. Sebab dia dah start menerima nutrisi.